Mungkin ada setengah tu dia rasa tempat kerja tu sesuatu yang takut nak masuk. Bangun pagi je nak pergi kerja dia rasa beratnya nak bangun kan, best kalau tak payah kerja. Ada pula perasaan yang macam tu. Ya, saya tak menyangkal benda ni. Kalau anda adalah salah seorang yang berdepan dengan situasi macam ni, why not kita cuba untuk tukarkan. Kita tukarkan tempat kerja tu sesuatu yang menyeronokkan. Dia macam sekolah yang kita boleh pergi, enjoy, jumpa kawan-kawan, belajar. Kita kena buat kita punya tempat kerja ni sesuatu yang menyeronokkan. Kita kena tiap-tiap pagi bangun tu rasa seronok. Biasanya nak bersiap nak pergi kerja. And then on the way pergi kerja kita rasa seronok, senyum-senyum, sengit-sengit. Kita kena ubah. Kita kena ubah environment tempat kerja ni. Jadikan dia satu yang menyeronokkan. Mungkin kita boleh chat dengan kawan kita. Kita boleh share dengan kawan kita. You tahu tak hari tu saya pergi ni, tunjuk gambar ke pagi-pagi tu masa masuk. Hai nenek-nenek. Kita buat lawak ke. And then kita bawa keropok ke. Nyam-nyam-nyam bagi kat dia nak makan nenek-nenek. You ni kan hari-hari suka macam ni. Kenapa datang lambat sibuknya orang tu banyak. Yelah you seorang je lah yang buat kerja. I tak buat kerja. I malas. Macam tu lah kita gurau-gurau senda. Kita kena naikkan mood tempat kerja tu. Kita hari-hari kita akan pergi kerja. Betul tak? So kita janganlah setkan tempat kerja ni sesuatu yang menyakitkan, menyesakkan. Aduh sedihnya. Kita, mungkin tak ada orang yang boleh buat macam tu. Kita buatlah benda tu. Kita buatlah benda tu. Why not kita start dulu buat benda tu. Kita buat bagi tempat kerja sesuatu yang happening, bukan tempat yang suram. Kita ubahlah environment tersebut. Kita ada buka lagu-lagu sikit ke, tak bagi sunyi. And then kita tegur-menegur. Mungkin bos dia jenis tak cakap banyak ke, tak apalah tu bos kan, biarlah dia. Yang antara kita, yang kita punya colleague ni, kita boleh set, jom kita pergi makan sama-sama. Kita bincang pasal makan. Makan apa yang sedap? You pernah makan tak kat tempat ni? Okey tak? Macam tu lah, kita ada idea sentiasa kita bercakap-cakap. Benda tu akan buatkan kita rasa seronok lah nak pergi kerja hari-hari.